Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita dalam channel saya masih yang sama juga, iaitu hari Selasa 13 hari bulan Januari 2026 Masehi bersama dengan 23 Rejab 1447 Hijriah. Okey, untuk video option ni sekarang ni pukul 6.16 minit petang. Untuk video option ni seperti biasa, video daily report kita untuk hari ini. Kemarin selepas pada buat video daily report, saya tidak pergi ke mana-mana, tak keluar ke mana-mana. Tiba-tiba sakit kepala pula dah. Lepas tu tidur awal sikit malas. Tidur awal peringkat permulaan tu lah. Bangun pula pada lepas malam maghrib tu, tidur sekejap. Bangun pula dah pukul 11. 11.20 malam. Lepas tu sambung main internet, Facebook apa semua tu, sampailah pukul 12. Pukul 3 pagi. 3 pagi baru tidur balik. Bangun seperti biasa pukul 6.50 minit pagi. Bangun mandi, sembahyang subuh. Makan sarapan dah dia. Ada makan sarapan. Lepas tu sambung tidur balik. Bangun pula pada pukul 2 pagi. Pukul 2 petang. Mandi. Bangun untuk mandi, sembahyang zuhur, kemudian makan tengah hari. Lepas tu tak ada buat kerja apa sepanjang hari ni. Relax je. Tiba-tiba tunggu pagi tu, tiba-tiba sapa tak ada rumah tu lah. Bagi sapa rumah tu pada pukul 3.50 minit ni. Bagi ni sapa kan pada pukul 3.50 minit petang. Lepas tu semaya asar dalam pukul 5.30. Lepas tu relax dia ni. Nak apa ni? 5.40 ni semaya asar, 5.40, 5.50 hari sini. Lepas tu pada pukul 6 saat ni, 6.12 saat ni buat review ni, video bayar ni. Lepas tu 16 saat ni barulah buat video daily report ni. Okey, saya sekadar itu saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Saya nak keluar pergi ke Dafikri ni. Okay, seperti biasa. Lepas tu ni video ni juga ni. Saya nak pergi pada ni lah, kepada sama saya kok. Saya dah rasa dah lah, tapi saya nak bagi hadiah kepada budak tu lah. Budak mak tuyik tu. Jadi minta air tu. Bagi dah pedas hitam tu. Ni kejap. Budak pedas ni. Hari tu guru dia. Hak ni tak boleh bagilah. Pasal ni patah. Hak tahu saja ni. Dia tahu saja ni. Pakai ada sok. Masa lagi cap gun dah. Waktu tu. Ni bilah letak patah. Rosaklah bilah dia. Lepas tu saya bagi agak tu dia. Asal lagi sebilah agak putih. Putih hari tu saya bagi ke budak tu. Anak mak api begar. Ni hak tu hak dia ambil birthday pada bulan 7 hari tu. Syafiq Aiman 3 tahun. 4 tahun ni. Tahun ni tahun keempat. Okey, lepas tu tak tahu tadi kata apa. Ada 4 tahun dah ada tadika. Panjang cerita. Maknanya pas siap ni nak bagi dah ni. Nak keluar lepas pada ni. Pada pukul 6 lepas pada buat video review tadi pada pukul 6.12. Lepas tu 16 ni terus buat video ni daily report ni. Okey, saya sekadar saja untuk sesi video daily report kita untuk hari ini. Assalamualaikum, jumpa lagi. Bye.